Kisah seram John Wayne Gacy. Di sebuah bandar Chicago pada tahun 1970-an, seorang lelaki bernama John Wayne Gacy kelihatan seperti jiran yang ramah dan berjaya. Dia bekerja sebagai kontraktor dan aktif dalam politik. Orang ramai menyukainya, tetapi di sebalik senyumannya tersembunyi rahsia yang mengerikan. Gacy mempunyai satu tabiat yang aneh. Dia sering muncul sebagai pogo datron di majlis amal dan pesta kanak-kanak. Badut itu kelihatan lucu, tetapi bagi sesiapa yang pernah melihat mata Gacy secara dekat, ada sesuatu yang tidak kena, seolah-olah sesuatu yang gelap mengintai dari dalam dirinya. Malam demi malam, Gacy menjerat lelaki muda ke rumahnya dengan janji pekerjaan, wang atau hiburan. Mangsa-mangsanya tidak curiga. Sekali mereka masuk, pintu ditutup dan tiada jalan keluar. Di ruang bawah rumahnya, rahsia gelap itu tersimpan. 33 nyawa hilang, banyak dikebumikan di bawah lantai rumahnya dan setengahnya dibuang ke sungai. Orang ramai terus melihat Gacy sebagai lelaki biasa. Dia menghadiri mesyuarat politik, bercakap dengan jiran dan menyertai pesta sambil hati kecilnya menyimpan gelapnya rahsia. Tetapi setiap rahsia pasti terbongkar. Apabila seorang remaja hilang, pihak berkuasa mula menyiasat. Polis masuk ke rumah Gacy dan menemui mayat-mayat itu. Bukti kekejaman yang tidak terbayangkan. Pada tahun 1978, John Wayne Gacy akhirnya ditangkap. Dia diadili dan dijatuhkan hukuman mati. Dunia terkejut. Seorang badut yang mereka anggap menghiburkan rupa-rupanya seorang pembunuh bersiri yang kejam. Kes Gacy menjadi pengingat bahawa di sebalik senyuman mungkin tersembunyi kegelapan yang paling mengerikan.